الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sudah pasti aku akan menguji dalam hidup kamu dengan beberapa ujian yang besar pada diri kamu. Ujian itu yang dimaksudkan oleh Allah bisyai'in minal khauf. Yang pertama, aku akan uji dalam hidup kamu perasaan rasa takut dalam hidup. Yang kedua, wal ju', rasa lapar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kamu akan diuji dengan dikurangkan harta benda kamu. Kemudian aku akan uji lagi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi, kamu akan diuji dengan ujian dimatikan orang yang kamu sayang. Kemudian aku akan uji dalam hidup kamu dengan ujian wassamarat, dikurangkan buah-buahan dalam hidup kamu. Abashiris sabirin, kabar gembiralah kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yang mereka di kala mana mereka diuji dengan oleh Allah dengan beberapa ujian, lalu mulut mereka sentiasa menyebut inna lillah, daripada Allah kita datang, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah kita akan dikembalikan balik. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi dan ahliatan kuasa surau, imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya dan selama-lamanya dalam hidup kita, kita akan mengaturkan rasa syukur pada Allah di atas nikmat kita diberi kurniaan oleh Allah untuk kita salat subuh berjemaah sebentar tadi. Nikmat yang besar yang kita kecapi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa pesan, sebagai seorang mukmin kamu mestilah jaga salat subuh, terutamanya subuh ini mestilah sentiasa berjemaah. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan dan peluang untuk kita jaga salat subuh berjemaah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara pembeza di antara orang mukmin dan orang munafik dalam hidup ini ialah mereka boleh jaga salat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Orang munafik menjadi sukar dan payah untuk nak jaga salat isyak berjemaah dan subuh berjemaah, menjadi berat pada mereka. Tiba-tiba alhamdulillah Allah kejutkan kita dan Allah bangunkan kita, dan kita kembali balik hidup pada pagi ini. Dan kemudian kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita datang dan solat subuh berjemaah ini. Satu nikmat yang jangan sekali-kali kita tinggalkan. Nikmat ini sampailah kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar pada sahabat-sahabat supaya hidup dalam keadaan yang berjemaah ini, jaga solat subuh berjemaah. Dan Rasulullah lepas pada solat subuh berjemaah, menjadi kebiasaan bagi Rasulullah memberi ingatan-ingatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tazkirah, mengingatkan di kalangan sahabat supaya bagaimana nak melalui perjalanan hidup ini. Pagi ini para hadirin sekalian, ana nak sebut satu peristiwa yang berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah mana Rasulullah selesai daripada sembahyang subuh, Rasulullah bagi tazkirah, bagi ingatan sebegini kepada sahabat-sahabat, masing-masing mendengar tazkirah. Di antara orang yang mendengar tazkirah itu, salah seorangnya yang disebut Abu Salamah radhiyallahu anhu.
Abu Salamah radhiyallahu anhuma ini dengan Ummu Salamah, dua orang ni sepasang suami isteri yang kira-kiranya seorang yang cukup, dia panggil pasangan yang cukup bahagia di zaman Rasulullah. Walaupun hidup mereka seringkali teruji dengan ujian yang banyak. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah, di antara orang yang diuji dengan ujian yang banyak dalam hidup ini, di antaranya ialah Ummu Salamah dan juga Abu Salamah. Dua-dua orang ni diuji oleh Allah semenjak daripada di kota Mekah lagi. Waktu mana nak berlakunya peristiwa hijrah, mereka ini mempunyai seorang anak perempuan pula tersebut, dan mereka-nya waktu mana dalam perjalanan untuk menuju hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat-sahabat hijrah. Lalu Ummu Salamah dan Abu Salamah ini di antara orang yang terus sama berhijrah, dan inilah di antara satu-satunya pasangan keluarga yang berhijrah dalam bentuk keluarga. Ada di kalangan sahabat yang hijrah seorang-seorang, ada di kalangan sahabat yang hijrah dalam keadaan yang isteri sahaja yang hijrah, manakala suami tidak hijrah. Ada di kalangan sahabat yang suami hijrah tetapi dia sendiri yang disebut isteri dia tidak hijrah. Tapi keluarga Ummu Salamah ini satu keluarga hijrah, 3 beranak saja, seorang suami, kemudian isteri, kemudian anak perempuan dia. Dalam perjalanan dia nak pergi hijrah itu, dalam peristiwa dia nak pergi hijrah, dia ditahan satu keluarga ini oleh orang kafir Quraisy. Apabila ditahan oleh orang kafir Quraisy tahu mereka nak hijrah ke kota Madinah. Lalu orang kafir Quraisy ini tahan Ummu Salamah, tak benarkan Ummu Salamah pergi ke kota Madinah. Lalu bukan sekadar tak benar, diambil anak perempuan itu, diasingkan daripada yang disebut dengan daripada suami dan juga anak ini, daripada isteri ini diasingkan, dan Ummu Salamah itu sendiri pun diasingkan. Masing-masing terasing dan dilepaskan hanya suami saja untuk hijrah. Dan dalam keadaan demikian, Ummu Salamah ini di tengah-tengah perjalanan itu, dia hanya ditahan tiap-tiap petang, dia akan duduk tepi jalan. Dia akan duduk di tepi jalan menunggu suami dia datang, ambil kembali. Selama mana? Selama lebih kurang setahun jarak masanya. Dan diasing di antara suami, isteri dan juga anak. Dalam keadaan terasing sebegini, Allah uji keluarga ini dengan ujian yang hebat, sehingga kan apabila lepas pada setahun dipujuk dan dirayu, akhirnya orang kafir baru lepaskan Ummu Salamah untuk pergi hijrah sampai ke kota Madinah dan cari kembali, cari anak, kemudian cari suami, jumpa dengan Abu Salamah, suami dia ni, kemudian dalam keadaan berkasih sayang kerana Allah. Satu pagi waktu mana solat subuh, apabila selesai solat subuh berjemaah, Ummu Salamah menunggu suami dia pulang dalam keadaan yang lewat, tak seperti mana biasa. Tunggu suami pulang ini, tiba-tiba waktu mana mentari dah mula naik saja, barulah Abu Salamah pulang. Sampai di rumah saja, yang tidak biasa sebagaimana hari-hari biasa. Hari-hari biasanya lepas pada subuh tak lama, tapi pada pagi itu menjadi lambat. Macam kita lebih kurang pagi ni lambat sikit untuk kita nak balik. Biasanya kita akan balik awal sedikit. Tiba-tiba hari tersebut menjadi lewat. Bila lewat saja, lalu di waktu ini sesampai saja Abu Salamah di rumahnya, lalu Ummu Salamah tanya kepada Abu Salamah, kenapa balik lewat hari ini? Kenapa hari ini ada apa yang berlaku sehingga kan saya tunggu lambat sedikit pulang? Katanya Abu Salamah, pagi tadi lepas sembahyang subuh, saya mendengar satu kuliah subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuliah yang cukup indah, yang Rasulullah ajar pada kita tentang ujian-ujian dalam hidup. Apabila kita hidup ini, kita akan melalui ujian. Apabila kita sebut kita beriman pada Allah, sebut saja kita beriman pada Allah, tak ada orang yang tidak akan diuji. Sebut saja kita ni sebut Allahu Rabbi, Rabbuna Allah, Tuhan kami ni ialah Allah, ataupun mulut kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, lalu kamu akan diuji oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sepotong ayat Al-Quran Karim yang nak gambarkan tentang kita ni akan diuji dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala sebut
Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka bahawa mereka hanya boleh sebut kami telah beriman pada Allah, kami beriman pada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Apabila kamu sebut kamu beriman pada Allah, kamu akan diuji oleh Allah. Ujian apa yang kamu dilakukan? Kenapa Allah uji pada kita ni? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ujian pada umat-umat sebelum daripada kami. Kenapa Allah jadikan ujian ini? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Kerana Allah nak tahu siapa yang benar-benar beriman pada Allah. Dengan ujian ini Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Abu Salamah, Rasulullah cerita pada kita tentang ujian-ujian dalam hidup. Ujian-ujian ini Rasulullah sebut banyak. Di antara lagi dalam hidup kita ni, apabila kita sebut kita beriman pada Allah, kita akan diuji dengan ujian. Apa dia? Contoh ayat yang kita baca sebentar tadi. Wala nabluwannakum bisyai'in. Sudah pasti akan uji pada diri kamu. Apabila kamu sebut kamu beriman pada Allah, kamu akan diuji dengan sesuatu ujian dalam hidup kamu. Ujian apa? Bisyai'in minal khauf. Yang pertama, kamu akan diuji dengan rasa takut. Ujian takut ni sentiasa ada. Kita ni diuji dengan ujian takut. Takut-takut kalau ditukar jawatan. Takut-takut kalau sekiranya kita tidak dipandang. Takut ni satu ujian. Dalam hidup kita ni rasa takut sepanjang masa. Naik kapal terbang rasa takut. Takut hilang dengan kapal-kapal terbang dipanggil. Kemudian kita naik kereta rasa takut. Takut kalau sekiranya dilanggar dengan kereta. Kita dalam rumah, masuk dalam rumah rasa takut. Takut orang kata takut apa? Takut hantu maklimah balik ke rumah dipanggil. Takut ni sentiasa ada. Dalam hidup kita tengok anak-anak kecil yang membesar rasa takut. Takut kita kalau anak kita tak membesar dengan sempurna. Rasa takut ni ujian. Ada ramai mana orang yang rasa takut dengan mati. Takut dengan mati ni satu ujian. Rasa takut dalam hidup ni ujian. Apabila kamu rasa takut. Sedangkan orang mukmin, dia diajar supaya apabila kamu rasa takut, kamu gantungkan diri kamu dengan Allah. Kamu jangan tinggal Allah. Mulut kamu diajar supaya sebut Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita rasa takut je dalam diri kita ni. Kita diajar supaya sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha besar. Ujian takut ni menyebabkan orang buat benda yang syirik pada Allah. Apabila kita rasa takut, kita ni buat syirik pada Allah. Takut hantu. Orang kita pergi cari tangkal-tangkal dan azimat-azimat. Dia mula cari pawang-pawang. Dia cari tok bomoh. Apabila dia rasa takut. Takut ni ujian. Dalam hidup seorang, satu benda yang kamu kena atasi diri kamu. Di antara ujian yang kamu kena lalui, rasa takut. Takut ni satu benda yang kamu kena jaga. Lepas pada kamu takut, diuji oleh Allah dengan apa dia? Waljum, rasa lapar dalam hidup. Ujian lapar ni ujian. Manusia apabila lapar, kaedah dia akan menjadi tamak terus dalam hidup ni. Kita ni kalau kita lapar, dia tamak terus. Sebagaimana kita tengok, perhati dalam hidup kita ni. Waktu mana kita bulan Ramadan, kita lapar. Masuk dalam bazar Ramadan, rasa nak beli semua barang yang ada dalam bazar Ramadan. Kalau boleh yang meniaga-meniaga tu pun kita nak beli. Nak sebutnya kalau lapar. Lapar ni satu ujian. Saya pergi ke Poland, bantu umat Islam Chechnya. Chechnya yang lari daripada bumi Rusia itu, mereka masuk dalam bumi Poland, menjadi pelarian bumi Poland. Apabila masuk di bumi Poland, kerajaan Poland ini pegang mereka, letak di kem-kem pelarian. Ada lebih kurang 12 kem pelarian. Apabila kita pergi tengok, ya Allah, kesian di kalangan orang Islam. Apa yang berlaku pada mereka? Mereka diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Lapar di pelarian, di kem pelarian itu, kerajaan Poland bagi makan apa dia? Bagi makan babi. Mereka terpaksa makan babi. Selama lebih kurang 12 tahun makan babi. Rasa lapar. Mereka sebut tak ada makanan.
pelarian Rohingya yang lari, dan saya berjumpa dengan mereka di Langkawi. Apabila mereka turun dan mendarat di Langkawi, saya datang tengok mereka terbaring dalam keadaan mulut yang berbuih. Mulut yang berbuih ramai. Kita berada kat luar daripada dewan, mereka kumpul dalam dewan yang besar. Kita berada kat luar tu bau badan manusia tu kuat, kerana lama dah tak mandi. Lama dengan tak mandi merekanya. Kemudian duduk di lautan itu, tinggal di lautan itu berbulan-bulan. Kemudian turun tu, lapar tu. Apabila kita tanya di kalangan mereka, apa yang kamu buat di lautan? Sampai 2-3 bulan di lautan ini. Kamu makan apa dia? Kata mereka, ada sebahagian di kalangan mereka makan daging-daging saudara di mereka yang sudah meninggal dunia. Ambil daging-daging saudara yang telah meninggal dunia, ambil. Kemudian sebelum dicampak dalam laut, ambil daging-daging tersebut dan makan. Ada sebahagian, habis tu kamu minum macam mana? Ada sebahagian daripada kami, katanya mereka, minum air kencing saudara-saudaranya. Nak sebutnya lapar. Ujian yang Allah jadikan lapar, manusia sanggup melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Kita ni apabila kita lapar, kita tak peduli lagi halal dan haram. Orang lapar, kerana laparlah dia makan rasuah. Kalau dia tidak lapar, takkan dia nak ambil rasuah? Kerana laparlah manusia ni sanggup buat klaim palsu. Kalau tidak kerana lapar, takkan manusia sanggup untuk nak buat klaim palsu. Kerana laparlah manusia tak peduli halal dan haram. Mereka tak tahu yang ni halal, yang ni haram. Mereka sanggup berjudi, sanggup minum arak, sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah. Ni ujian dalam hidup. Ujian dalam hidup ni, satu benda yang kamu kena faham, yang diajar dalam Islam ni, wal-ju', rasa lapar dalam hidup. Apabila kamu rasa lapar dalam hidup kamu jangan jadi tamak. Kerana manusia tamak ni lah sanggup buat khianat pada kawan dan sebagainya. Dia akan jadi demikian. Dua ujian dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah sebut dalam hidup kita ni, wa naqsim minal amwal. Allah akan jadikan ujian dalam diri kita ni, dikurangkan harta benda kita. Ujian harta benda ni satu benda yang kita kena jaga-jaga. Tak cukup harta benda. Wa naqsim minal amwal. Allah jadikan hidup kita ni tak cukup harta benda. Bila kita rasa sekarang ni kita boleh rasa Allah sedang menguji kita dengan dikurangkan harta benda. Duit ada tapi nilai tiada. Duit ada tapi nilai tak sama lagi dengan nilai sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni duit kita besar, Allah jadikan kelebihan itu. Tapi sekarang kita boleh tengok, kita bandingkan dengan Brunei saja. Para hadirin sekalian boleh rasa jurang bagaimana mata wang kita menjadi tak adanya nilai pada diri kita sekarang ini. Allah jadikan wa naqsim minal amwal. Manusia apabila kurang harta benda, dia mulalah berjudi, dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Padahal dia sedang diuji oleh Allah dengan ujian sedikit harta benda dalam hidup dia. Apa lagi ujian dalam hidup? Allah sebut wal anfusi, kamu akan diuji dengan ujian kematian orang yang kamu sayang. Kamu sayang pada siapa? Dalam hidup kamu tengah-tengah sayang pada isteri kamu, aku uji. Diwafatkan dan dimatikan isteri kamu. Ujian, tak ramai orang mampu nak lalui saat sebegini. Ada orang yang isteri dia meninggal dunia, tak lama lepas pada itu dia meninggal dunia pula. Kerana dia menanggung kesengsaraan jiwa dia. Kerana apa dia? Kematian seorang isteri yang disayangi dalam hidup. Dalam hidup kita tengah sayang pada suami kita. Allah uji dengan kewafatan, kematian suami kita. Kita sayang anak-anak kita. Allah uji kematian anak yang disayangi. Di Seremban, waktu mana ada satu kes yang berlakunya, seorang pasangan suami isteri ini, dia ada seorang anak lelaki. Seorang je anak lelaki. Anak lelaki dia masuk yang disebut dengan MRSM. Masuk sekolah asrama penuh. Umur 13 tahun. Anak lelaki dia minum air Coca-Cola. Tengah-tengah minum air Coca-Cola, masuk di MRSM ni, kemudian dia minum tu rebah, pengsan dan meninggal dunia terus. Orang telefon pada bapanya seorang kontraktor. Dia datang, bapa tersebut berkejaran datang pegang mayat anak dia tersebut, digoncang mayat anak dia. Bangun wahai anakku, bangun, dia sebut, disuruh anak dia bangun. Apabila anak dia tak bangun, dia suruh bangun, tak bangun, ialah dah meninggal dunia. Dia terlampau sayang pada anak dia. Dia dongak ke langit, dia tanya, mana Allah, mana Allah? Allah nak berapa ribu? Cakap, nak berapa ribu?
nak bayar terhadap nilai nyawa anak yang disayangi tadi. Manusia hilang pertimbangan. Sayang kepada anak, sayang pada isteri, sayang pada bapa, sayang kepada seorang yang disayangi dalam hidup. Tiba-tiba orang yang disayangi itu dimatikan oleh Allah. Kematian ini menguja jiwa kita, teruja dalam hidup kita, yang kita tergoyang. Jiwa kita ni akan tergoyang dengan kematian orang yang kita sayang. Satu, Rasulullah pesan pada diri kita, sayanglah seseorang ini sekadar kadarnya, bencilah pada seorang sekadar kadarnya. Boleh jadi orang yang kamu benci itu suatu hari menjadi kesayangan dalam hidup kamu, dan boleh jadi orang yang kamu sayang itu menjadi kebencian pula dalam hidup kamu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, cinta kita bukan untuk makhluk ini, tetapi cinta kita mesti diletakkan pada Khalik. Sayang kita mesti besar Allah. Allah ni menjadi keutamaan. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman pada Allah, lagi lama dia hidup, lagi cinta dia pada Allah. Lagi lama kita hidup ini, lagi cinta kita bukan untuk manusia lagi, tetapi cinta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Cinta untuk Allah ni mesti dikuatkan dalam jiwa kita ini, supaya apa dia? Supaya kita tidak letak cinta pada sesama makhluk. Cinta sesama makhluk inilah yang menjadi bahaya dalam hidup kita tatkala mana kita diuji, sampai peringkat diuji dengan kematian orang yang kita sayang. Ini benda yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Apabila diuji oleh Allah dengan ujian ini, kita boleh bertahan lagi. Rasulullah kata, ujian yang besar lagi daripada di kamu. Kemudian wathamarat, yang kelima, kamu akan diuji dengan ujian kurangnya buah-buahan. Dalam bahasa yang mudah, kamu dikurangkan bonus dalam hidup kamu. Tak berapa banyak dah bonus. Dulu banyak je bonus, side income kita ni banyak, tapi sekarang tak berapa banyak lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, wabasyiris sabirin, kabar gembiralah pada orang yang sabar. Yang sabar bagaimana? Alladzina iza asabatuhum musibah, ketika mana mereka ditimpa dengan ujian-ujian dalam hidup, musibah dalam hidup, asabatuhum musibah, qalu inna lillah, mulut mereka ni akan sebut, daripada Allah kita datang dan kepada Allah kita akan kembali. Rasulullah cerita benda demikian. Lepas sembahyang subuh, Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat, ni benda yang kita kena lalui. Kamu beriman pada Allah, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Apabila kamu beriman pada Allah, kamu akan berhadapan dengan ujian ini. Mereka tak benci pada kamu. Ujian-ujian yang kamu kena lalui, orang kafir akan membenci pada diri kamu. Mereka tak benci pada kamu kerana jasad kamu, tidak. Tetapi kamu kena faham, benda yang menyebabkan mereka benci pada kamu kerana kamu beriman pada Allah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mu'min baina khamsu syada'id. Rasulullah kata orang mukmin ni ada 5 ujian besar yang perlu dilalui. Dalam hidup kita ni ada 5 benda yang perlu kita lalui yang besar pada diri kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mukmin yuhsiduhu. Rasulullah kata orang mukmin, sama-sama kamu dengki dengan kamu. Kamu akan berhadapan dengan ujian ini. Ujian apa dia? Sama-sama kamu. Tok Imam dengki sama-sama Tok Imam. Ustaz dia dengki sama-sama Ustaz. Bilal dia dengki sama-sama Bilal. Tok Mudim dengki sama-sama Tok Mudim. Dalam hidup kita ni, kedengkian itu akan berlaku. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni minta berlindung pada Allah. Min syarri hasidin iza hasad, daripada kejahatan manusia yang mula dengki pada diri kamu. Rasulullah kata, di antara benda yang kamu kena lalui dalam hidup kamu, sama-sama kamu dengki. Satu, kita ni orang mukmin ni kena belajar dalam hidup kita ni, kalau mana kita tengok saja orang lain dapat nikmat, sama kita dapat nikmat, kita kena sebut, itu nikmat dia bukan nikmat saya. Itu kelebihan dia bukan kelebihan saya. Allah nak bagi yang lain untuk diri saya. Kena belajar kita sebut demikian. Jangan kita ni sakit hati tengok kawan kita renovate rumah, baiki rumah, kita mula sakit hati. Kemudian tengok pula dia pula beli kereta baru, lagi sakit hati. Kemudian ditambah pula ditambah pula letak pula Astro kat rumah dia, kita terlentang, jatuh terlentang tak lagi. Kenapa? Kan kita hidup dengan sakit hati. Jangan. Hidup kita kena ingat, Rasulullah dah pesan kepada kita ni, iyyakum wal hasada, jaga-jaga kamu, jangan kamu berdengki sesama kamu.
Iyyakum wal hasada. Jangan kamu dengki sama-sama kamu. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Apabila kamu mula dengki sama kamu, dia makan segala amalan-amalan kebaikan yang kamu kerjakan itu. Kama ta'kulun narul khataba. Sebagaimana api memakan daun kayu yang kering. Begitulah maraknya amalan kamu hancur bila kamu dalam keadaan mula dengki sesama kamu. Rasulullah kata orang mukmin akan lalui ujian ini. Kita ni lalui. Para haniskan pegawai, kalau para haniskan pegawai Petronas, dia akan diuji dengan sama-sama pegawai Petronas. Diuji dengan kedengkian. Tengok kita buat kerja lebih, gaji kita lebih, ada perasaan dengki. Kawan-kawan kita. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata, kamu akan berhadapan dengan ujian apa dia? Wa munafiq yubghadahu. Orang munafik yang benci pada kamu. Orang munafik benci pada kamu. Yang ni, yang kita kena jaga-jaga sangat. Orang Islam, benda yang paling kita takut apabila terjadinya munafik. Munafik ni boleh duduk sekali dengan kita. Dia boleh makan bersama dengan kita. Orang munafik ni, dia jumpa dengan kita, dia boleh senyum depan kita. Tetapi belakang kita, dia tikam kita kembali. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah cerita ni orang munafik. Dalam surah Al-Baqarah, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau jangan jadikan rumah kamu ni rumah yang bagaikan kubur, kata Rasulullah. Rasulullah pesan demikian. Tetapi jadikanlah rumah yang dibaca surah Al-Baqarah. Mana-mana rumah yang tidak dibaca surah Al-Baqarah, dalam rumah dia, maka rumah dia itu bagaikan kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak gambarkan tentang, nak suruh kita baca surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Baqarah dalam rumahnya, syaitan tak akan masuk dalam rumahnya. Syaitan tak akan masuk. Lebih-lebih lagi lah seorang yang menghafal surah Al-Baqarah. Dia hafal, ingat. Kenapa surah Al-Baqarah? Kerana dalam surah Al-Baqarah, cerita di awal-awal surah Al-Baqarah ini, cerita 5 ayat yang pertama awal surah Al-Baqarah, cerita mengenai sifat orang mukmin. 5 ayat cerita perangai orang mukmin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini cerita orang mukmin. 2 ayat cerita tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas pada 2 ayat ni, Allah cerita perangai orang munafik sampai 21 ayat. Orang munafik ni, cerita orang munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard wa idza laqul ladzina amanu. Ni cerita perangai orang munafik. Awal-awal surah Al-Baqarah, 5 ayat dia cerita orang mukmin. 2 ayat cerita orang kafir. 21 ayat lagi ni cerita tentang perangai orang munafik. Kenapa orang munafik? Orang munafik di antara ayat dalam ayat Al-Quran Karim, dia berjumpa dalam surah Al-Baqarah ni, di awal-awal dia berjumpa dengan kita, dia senyum je. Tapi belakang kita, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia jumpa dengan kita, dia kata apa dia? Ya, kami sama dengan kamu. Kita beriman pada Allah. Kami beriman pada Allah. Wa idza qalu ila syayatinihim, kalau mereka paling dengan puak-puak syaitan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Aku ni bersama dengan kamu wahai puak syaitan, kami kelentung je orang yang beriman tersebut. Allah jawab terus, Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang kelentung mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan itu, ya'mahun, dalam keadaan apa yang berlaku pada mereka. Orang munafik ini saya sebut awal-awal tadi. Kita jangan jadi munafik, jangan. Jangan ada di kalangan kita bersikap munafik. Kekalkan dengan sembahyang subuh berjemaah kita. Orang yang boleh jaga solat subuh berjemaah, tanda dia seorang mukmin. Tanda dia seorang mukmin. Ini di antara tanda. Rasulullah sebut orang munafik. Orang munafik ini kata Rasulullah, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bercakap, dia bohong. Wa idza tumina khana. Kalau dia beri amanah, dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia mungkiri janji. Rasulullah sebut ciri-ciri orang munafik. Orang munafik ni, dia menjadi sukar untuk jaga. Salah satunya solat subuh berjemaah. Tapi jangan pula kita sebut pada kawan-kawan kita. Lepas pada ni berjumpa dengan kawan-kawan tak datang sembahyang subuh berjemaah, katakan, engkau tak nampak orang tadi kan? Munafik ni munafik itu. Sebut macam tu makan penampau tawa tak kena gaya kita ni. Nak sebutnya jangan sebut demikian. Cuma kita saja kena jaga diri kita. Ya Allah, aku ni minta istiqamah lah dalam diri aku. Ini orang munafik yang benci pada kamu. 2, Rasulullah kata,
Yang ketiga, kamu akan hadapi apa dia? Waktu kamu. Orang kafir akan bunuh kamu. Dan yang ni kamu kena faham sampai bila-bila. Orang kafir tak suka dengan orang Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan orang Kristian tak akan redha pada kamu sehingga kamu masuk, kamu terlibat, hatta tattabi'a, kamu ikut cara hidup mereka. Tak apalah, baru mereka akan redha. Lagi mana kamu ikut cara Islam, apabila kamu dah mula ikut cara Islam, di waktu sebut mereka tak akan redha pada kamu. Tak suka kamu tengok kamu tutup aurat, tak suka tengok kamu baca Quran, tak suka berlaku dalam hidup kamu. Benda ni akan berlaku pada diri kamu. Orang kafir akan bunuh kamu. Bunuh apa dia? Bunuh reputasi kamu. Para hadirin sekalian, minta maaf nak sebut. Dia bunyi macam gambaran kita ni seolah-olah dalam suasana yang tegang. Nak sebutnya, jarang kita tengok kalau di Semenanjung, kalaulah bos itu dah mula orang bukan Islam, dia akan cari semua bawah-bawahan dia orang bukan Islam. Bahkan berapa ramai, berapa banyak syarikat-syarikat yang bukan Islam, ini, apabila dia sebut syarat untuk nak kerja mereka dengan mereka, mesti tidak peribadi Islam. Syarat tak boleh tudung, tak boleh tutup aurat, tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat. Kalau bos mereka bukan Islam, mereka tak suka dengan cara Islam. Dan padahal bukan kena mengenal dengan mereka pun, tak kena mengenal dengan mereka pun, tapi orang kafir tak suka dengan kamu, dan dia akan bunuh kamu. Bunuh apa dia? Bunuh reputasi kamu. Nama baik kamu akan dibunuh. Kemudian kalau tak berjaya bunuh reputasi kamu, bunuh jasad kamu. Bunuh jasad kamu. Apa yang kita lihat yang berlaku di negara Iraq, misal contohnya, mereka kata ada senjata pemusnah. Tiba-tiba sampai hari ini tak jumpa senjata pemusnah. Yang dia nak bunuh siapa? Nak bunuh Saddam Hussein. Yang berlaku di Libya sama juga. Yang mereka nak bunuh siapa dia? Mereka nak bunuh Muammar Gaddafi. Sama yang berlaku di negara-negara umat Islam. Yang ni keadaan yang kamu kena lalui. 3. Yang keempat, kamu kena lalui ujian dalam hidup kamu. Apa dia? Wasyaitanu yudilluh. Syaitan menyesatkan kamu. Syaitan yang akan cari jalan nak menyesatkan kamu. Cari dia jalan kat mana boleh menyesatkan kita. Sampai bila syaitan akan ganggu kita ni? Start daripada mula kita lahir. Para hadis kan baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ajar pada kita ni supaya bila mula-mula lahir saja anak-anak ni disunatkan azan di telinga kanan dia. Kenapa sunat azan? Azan tu azan biasalah. Jangan pinjam mikrofon masjid pula. Azan tu azan di telinga kanan dia, qamat di telinga kiri. Kenapa dia? Anak-anak ni menangis. Waktu mana dia? Semua yang lahir tu menangis. Kenapa? Kena gangguan syaitan. Syaitan ganggu sehingga kan waktu mana anak-anak kita nangis malam, kita diminta supaya azan. Waktu mana dia menangis saja malam-malam, azan. Azan sebanyak 7 kali di telinga kanan. Kadang-kadang mata dia terbeliak, mata dia ke atas. Kenapa? Kerana gangguan syaitan yang datang di saat ini. Lalu syaitan ni ganggu sampai bila? Ganggu start daripada kita mula lahir sampailah kita nak mati. Dekat nak mati ni, syaitan tak boleh tahu nama orang mati. Dia tak tahu, syaitan ni tak tahu siapa yang nak mati. Dia tunggu di langit arasy Allah. Dia tunggu di langit dunia. Tunggu turun saja malaikat maut, dia akan berkejaran. Ikut malaikat maut ini. Sebelum daripada ni dia boleh tahu. Dia curi rahsia kematian seseorang. Tetapi waktu mana lepas pada Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tutupkan arasy Allah ini, syaitan tak boleh tahu dah. Dia tunggu bila dia nak ganggu manusia ni. Bila tengok saja malaikat maut turun, dia berkejaran. Cari siapa yang nak dimatikan oleh malaikat maut, nak cabut nyawa ini. Dia datang dekat dengan sebelah orang yang nak meninggal dunia itu. Dia menyamar menjadi arwah ayah dia. Menyamar, berubah wajah, dia jadi arwah ayah. Dia sebut, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Datang sebelah kiri pula, kita geleng kepala ni, dia datang sebelah kiri, dia sebut, matilah dalam Kristian, jangan mati dalam Islam, jangan mati dalam Islam, jangan. Menyamar menjadi arwah ibu kita pula. Lalu ditunjuk buah susu dia, buah dada dia ni. Dalam keadaan demikian dia kata, susu inilah yang membesarkan kamu wahai anakku. Kamu jangan mati dalam Islam, ibu mati dalam Kristian, katanya. Kalau kamu ingin bersama dengan ibu, kamu matilah bersama dalam Kristian. Yang disebut dan disebut demikian supaya kita menjadi sesat. Imam Ahmad bin Hanbal
radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Kadang-kadang kita dekat dengan orang nak meninggal dunia, kita pergi berjumpa dekat dengan dia, kita ajar pada dia, sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sebut pada dia, sebut la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Dia geleng kepala. Dia geleng kepala tu, dia bukan geleng kepala pada kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bukan geleng kepala pada kita, tapi dia geleng kepala kepada syaitan yang sedang mengganggu. Syaitan yang mengganggu. Tuan-tuan kena ingat ni betul-betul. Waktu mana kita dekat orang yang betul-betul nazak, kadang-kadang kita ajak pada dia, sebut la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Dia geleng-geleng kepala. Kita pula jangan pula sebut jahatnya dia ni. Kita ajar mengucap pun tak nak mengucap. Bukan dia tak nak mengucap, dia sedang terganggu. Gangguan siapa dia? Syaitan yang datang. Allah buka hijab alam masa kita ni dekat nak meninggal dunia, dia panggil alam sakarat. Alam sakarat ini alam yang di mana Allah jadikan panjang masa dia, yang setiap orangnya, Rasulullah pesan sangat-sangat, berhati-hati kamu di saat sakarat, kerana gangguan syaitan ini datang yang menyebabkan kamunya tak boleh dalam keadaan kamu nak konsentrate terhadap yang disebut dengan agama itu sendiri. Sebab tu kita tengok orang-orang tua ramai yang mengacau. Ramai yang mengacau. Kadang-kadang dekat nak meninggal dunia tu lagi kuat meracau dia. Kenapa mengacau ni? Syaitan ganggu. Syaitan masuk. Kita baca dalam kitab-kitab, dia masuk dalam saluran darah kita, kemudian dia datang ke otak kita, dia ganggu supaya kita dia tidak mati dalam keadaan Islam pada diri kita. 2, 4, yang ujian dalam hidup kamu. Yang kelima, Rasulullah kata apa dia? Wa nafsun tunazi'uhu. Hawa nafsu kamu ni sentiasa menarik-narik supaya kamu tidak melakukan benda yang disuruh oleh Allah. Nafsu kita ni kan, ni ujian yang kita kena lalui. Nak kena didik. Nafsu kita nak suruh terdidik dengan cara agama. Kita jadi berat. Nak buat benda yang disuruh dalam agama, kita akan berkira-kira. Kenapa? Diuji dengan ujian ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu apabila kamu kena ujian, kamu diajar supaya sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu Salamah ni, dia sebut pada isteri dia. Rasulullah sambung sikit lagi. Rasulullah katanya Abu Salamah, dia cerita pada isteri dia, Salamah, dia kata, bukan sekadar itu Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sambung lagi, kalau kita kena ujian, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian sambung sikit lagi, Rasulullah kata apa dia? Baca doa ni, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati. Kemudian sambung sikit je lagi, ya Allah tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini. Saya kena ujian, kita pun sebut Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah tolong ganjarkan pada saya pahala yang banyak di atas ujian yang saya kena ini, ya Allah. Sambung sikit lagi, waqluf li khairan minha, ya Allah gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang saya kena ini, ya Allah. Dan sikit ya, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini. Sambung sikit lagi, waqluf li khairan minha, ya Allah gantikanlah pada saya yang lebih baik daripada apa yang saya kena sekarang ini, ya Allah. Ni senang ni. Para hadirin sekalian, cuba baca ramai-ramai. Kita sebut ramai-ramai. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sikit je, pendek je. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah tolong ganjarkan pada saya di atas musibah yang saya kena ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah yang lebih baik daripada apa yang saya kena ini. Ini kaedah kita. Kalau kena je ujian, musibah, baca doa terus. Kerana apa dia? Kerana waktu mana kena ni, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal. Orang kita ni kalau kena ujian, dia tak boleh nak kawal diri dia. Dia cepat nak marah, dia tertekan. Bukan tuan-tuan je lah, saya pun sama juga. Kita ni bila kena saja ujian, kita nak suruh cepat-cepat menyelesaikan ujian yang kita kena ini. Nak suruh jadi demikian. Kadang-kadang kita tak boleh kawal. Keluar-keluar daripada surau kita ni, elok kita habis belajar, habis je kita belajar ni, turun keluar-keluar, tengok-tengok kasut kita hilang, selipar kita hilang. Selipar tu baru je beli, baru je kemarin, misal contoh ni. Dah nak beli tu, kena GST pula tu, misal contoh. Nak sebutnya mahalnya kita beli tadi, tiba-tiba hilang. Agak-agak boleh tahan tak? Ada orang kita cari selipar, dia boleh tahan. Boleh tahan, dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia boleh baca doa. Ada orang tak boleh baca doa.
Cari-cari tak ada, dia mula cekak pinggang. Menatang mana curi selipar aku dia. Aku tak halal dunia akhirat, dia sebut demikian. Mula dia sebut aku tak halal dunia akhirat. Dunia akhirat tak apa juga. Dia sambung sikit lagi, 7 keturunan dia sebut demikian. Nak sebutnya benci sungguh dia. Benda apa yang didapat? Benda apa yang kita dapat kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian demikian? Dalam hidup kita ni, kalau kita kena ujian, selipar kita dah hilang dah. Pahala kita pun turut sama hilang. 2 kali kita hilang. Hilang yang disebut dengan selipar, kemudian hilang yang disebut dengan pahala. Biarlah kita hilang satu benda, tetapi kita dapat satu lagi benda. Kita dapat benda yang besar. Apa dia? Pahala yang di sisi Allah. Pahala ni benda yang besar dalam hidup kita. Satu tiap kali mana kita lagi Allah uji kita, lagi beban ujian pada diri kita, lagi besarlah pahala yang kita dapat. Lagi besar tekanan yang kita lalui, lagi besarlah pahala-pahala yang kita dapat. Satulah kita tiap-tiap pagi kita diajar supaya sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam wirid kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ni dengan tujuan apa dia? Kita nak ajar pada diri kita, ya Allah, dalam hidup aku ni tak ada satu bebanan yang kena pada aku kecuali memang selayaknya aku terdapat ujian-ujian itu, ya Allah. Ini benda yang kita kena faham pada diri kita. Bila diceritakan pada Ummu Salamah, cerita ni Ummu Salamah baca doa ni. Baca doa yang diajar oleh Rasulullah. Dan kita pun bacalah. Bila baca-baca selang sebulan lepas pada itu, wafat Abu Salamah. Wafat, suami dia wafat. Tapi jangan pula kita tak nak baca lepas pada ni. Kenapa tak nak baca? Nanti mati suami Ustaz. Nanti mati pula dia sebut demikian. Allah nak takdirkan lepas bulan saja daripada doa ini diajar oleh Rasulullah. Wafat Abu Salamah. Ummu Salamah ni, dia terfikir, dia dalam suatu hari dia sedang kisar gandum. Kisar gandum zaman-zaman dahulu kan kita ada kisaran begitu. Kisaran gandum yang pusing tersebut. Kemudian dalam keadaan dia sedang pusing tu dia tanya, Allah nak ganti apa yang lebih baik daripada Abu Salamah ini. Abu Salamah ni kan seorang suami yang romantik, suami yang baik, suami yang soleh. Siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Sedang dia tanya soalan demikian, lepas balik endah dia tertanya-tanya dalam jiwa dia. Tertanya-tanya dalam jiwa dia, dia tanya siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah ini? Tiba-tiba kedengaran suara orang bagi salam. Dengar saja orang bagi salam, lalu dia buka pintu tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Allahu akbar. Dia seronok, suka Rasulullah datang. Dia silakan Rasulullah ni. Bila silakan, dia tanya terus ajak Rasulullah, kenapa Rasulullah datang? Rasulullah datang. Para hadirin sekalian, bayang dalam hidup kita, kalau kita mimpi jumpa dengan Rasulullah pun nikmat dah. Nikmat dalam hidup kita. Ini kan Rasulullah datang. Tengok Rasulullah datang bagi salam. Ummu Salamah tanya terus ajak Rasulullah, ya Rasulullah, kamu datang untuk apa Rasulullah? Rasulullah jawab, saya datang untuk membawa pinangan yang datang daripada Allah untuk saya berkahwin dengan kamu. Dengar saja begitu, terkejut dia. Ya Rasulullah. Dia jawab balik pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya nak sebut pada kamu, kenapa kamu mesti memilih saya untuk berkahwin Rasulullah? Saya orang tua Rasulullah. Yang kedua, saya ni ada satu sifat yang tak baik Rasulullah, katanya Ummu Salamah. Rasulullah tanya, sifat apa dia? Sifat saya kuat cemburu Rasulullah. Saya ni pencemburu Rasulullah. Kuat sangat cemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar saja begitu, Rasulullah jawab, wahai Ummu Salamah, yang pertama kamu sebut kamu tua, kenapa mesti kahwin dengan kamu? Katanya Rasulullah, sebenarnya bukan kamu seorang tua, saya pun tua juga, kata Rasulullah. Bukan kamu seorang tua. Orang tua kahwin dengan orang tua, adil lah, senang kita. Maknanya orang tua sama dengan orang tua kahwin, tak ada masalah lah. Yang kedua, kata Rasulullah, bila kamu kahwin dengan saya, hilanglah sifat cemburu kamu itu. Bila kamu dah kahwin dengan saya, kamu nak cemburu apa lagi? Bila kamu sudah memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dah ada dah Rasulullah. Dan dia pun dengar saja begitu, dia sebut, saya terimalah Rasulullah. Yang inilah rupa-rupanya Allah nak jawab terhadap wakhluf li khairan minha, ya Allah, gantikanlah pada saya yang lebih baik daripada apa yang saya kena ini. Para hadirin sekalian, mudah-mudahan pagi yang baik ini, kita berada lepas pada sembahyang subuh ini, kita belajar daripada apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi.
Dan kita faham dalam hidup kita, bila kita sebut kita beriman pada Allah, kita akan diuji oleh Allah. Bila kita diuji oleh Allah, kita kena tabah. Dan jangan ingat kita seorang kena uji. Bahkan umat-umat sebelum daripada kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang dahsyat sebelum daripada kita. Tapi mereka berjaya melalui semua. Kita ni sikit je Allah uji. Orang kita diuji dengan jerebu kelam kabut dah. Orang kita diuji dengan apa dia? Diuji dengan air, hujan lebat sikit tak datang dah semayang. Diuji dengan ujian sikit je dalam hidup, dia dah lupa pada Allah. Sedangkan kita sedang diuji oleh Allah untuk mendekatkan lagi kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Cukuplah sejam cakap ini. Mudah-mudahan sejam Anam cakap ini dia akan membawa kebaikan pada diri saya dan juga pada para hadirin sekalian. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sebut tadi, dia menjadi ilmu yang baik pada diri kita dan menjadikan amalan yang soleh dalam hidup kita. Dan dia mengajar pada diri saya sama untuk menjadi manusia yang tabah dalam berhadapan dengan ujian-ujian dalam kehidupan ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan Allah ketemukan lagi kita. InsyaAllah, aku qali hadza warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, saya nak berkongsi yang saya sebut semalam dekat Masjid Al-Muttaqin ke apa dia. Semalam mana saya sebut semalam, saya bawa ni minyak habbatus sauda. Minyak ni saya bantu nak bantu pada sekolah yang saya sedang bina. Saya bantu sama sahabat-sahabat di Syria. Sahabat Syria dia hantar minyak habbatus sauda pada saya. Kemudian minyak ni sebut, kita baca ayat-ayat ru'yah. Minyak ni minyak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut alaikum bil habbatis sauda. Hendaklah kamu biasa dengan minyak habbatus sauda, kerana dia akan menjadi ubat pada kamu, menjadi ubat pada segala jenis penyakit, illa sam, kata Rasulullah, kecuali as-samu ya. Rasulullah sebut demikian. Sahabat tanya, apa dia as-samu ya Rasulullah? Rasulullah sebut al-maut, mati je, kata Rasulullah. Mati je, tak jadi ubat. Minyak ni alhamdulillah saya dapat daripada sahabat yang dia buat perahan sejuk. Dia asalnya minyak, dia bijiran yang warna hitam, dia perah tu keluar minyak. Keluar minyak tersebut dalam keadaan yang dihantar. Saya baca ayat-ayat ru'yah, kita baca ayat-ayat Quran, kemudian digunakan dalam perubatan Islam. Saya gunakan bila orang yang kena sihir je, saya suruh mereka sembuh dalam mulut. Kemudian ada orang kita yang mengadu lemah tenaga batin. Orang lelaki kita ramai yang kena benda demikian. Saya gunakan minyak habbatus sauda. Dan mereka sebut alhamdulillah pulih banyak benda penyakit yang kena. Ada yang kena sebut dia kena sihir yang teruk. Sihir ni saya cerita semalam di Malaysia kita ni, di tempat kita ni, berbagai-bagai sihir yang sedang berlaku. Satu kes yang berlaku di mana dia tak boleh pijak, dia berjalan, dia rasa ngilu sangat, kuat sangat ngilu ni, dia tak boleh berjalan pada diri dia. Lalu dia pergi berjumpa doktor suruh x-ray. Bila dia x-ray, didapati dalam betih-betih dia ni penuh dengan paku-paku dalam betis dia. Paku yang banyak. Doktor bagi tahu, x-ray tersebut adalah kami simpan x-ray yang di x-ray tersebut, ada nampak paku-paku yang banyak dalam tersebut. Kemudian bila di x-ray saja, dan kemudian doktor bagi tahu kalau nak operate, katanya doktor, akan hancurlah daging-daging banyak sangat. Katanya doktor, beginilah berjumpa dengan perawat Islam, katanya doktor. Dia berjumpa dengan kita baca ayat-ayat ru'yah, kita sapu minyak habbatus sauda tadi, kita ambil, kita sapu, kemudian suruh minum sikit, kemudian kita tepuk, baca ayat Quran, tepuk, keluarlah paku-paku tersebut. Paku-paku tu kita bilang-bilang lebih kurang 241 pucuk paku. Keluar yang banyak ni sendiri. Maknanya orang kita ni kuat sangat ilmu sihir. Sihir dah tubuh dan ini, lepas pada tu dia boleh berjalan elok semula. Ni sihir-sihir di kalangan masyarakat kita ni, sihir melalui SMS sekarang, sihir melalui telefon, sihir melalui Facebook, sihir melalui banyak sangat sihir-sihir yang melata di kalangan kita. Jadi sihir di kalangan masyarakat kita ni sampai peringkat demikian. Maknanya tempat kita ni jin-jin pun ICT buat zaman kita ni. Mereka sihir boleh guna benda-benda demikian. Kita pula guna ayat-ayat Quran, guna cara yang diajar oleh Rasulullah. Para hadirin sekalian, buat amalan. Malam nak tidur je sembuh minyak ni. Sembuh dalam mulut ni tiga kali semburan. Kemudian telan pada kita. Mudah-mudahan kolesterol kita pun dia menjadi kembali rata.
menjadi normal balik, dan kita tak kena mati mengejut pada diri kita. Jauh daripada kena mati mengejut dan sebagainya. Dan minyak tu saya bawa bersama dah. Bawa bersama, mudah-mudahan dia akan bawa manfaat. Para hadirin sekalian, ada kat belakang nantilah. Di samping tu para hadirin sekalian, tolong ambil pamphlet. Saya sedang bina sekolah tahfiz di Semenanjung sana. Lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang di bawah saya ni. Dan tahfiz ni semua kita ambil anak-anak yatim, orang miskin untuk belajar. Dan kemudian nak bina bangunan itu memerlukan kos yang besar lagi. Kalau para hadirin sekalian ada niat nak wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, nak niat untuk kita teringat pada arwah ayah kita, pergi je ke bank tu, isikan duit dalam akaun tersebut, insya-Allah dia akan sampailah. Kita akan niat, mudah-mudahan sampai. Ambil je pamphlet tersebut untuk memudahkan kita berinfak dan kita berwakaf dalam diri kita ini sendiri. Mudah-mudahan jadi kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Ya Allah, tolong cahayakanlah hati kami dengan cahaya hidayah kamu. Kama nawaltal arda bi nuri syamsika. Sebagaimana kamu akan cahayakan alam ini dengan cahaya matahari kamu. Abadan abada, selama-lamanya kami pohon pada kamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat kamu ya Allah, tolonglah kasihanlah pada kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.